Assalamualaikum, welcome back to my channel Dunia Almas. So sekarang ni kita tengah tunggu anak balik sekolah. Okay. So sementara tu Almas nak review my microphone. Okay, this is microphone yang sangat-sangat mini lah bagi Almas. Okay, sangat-sangat mini sebab apa nanti Almas akan cerita. Okay, yang ni nama dia Armgrass. Okay, daripada Armgrass. Mic, apa nama dia? Sound Meta 2 Air. Okay, sebab apa Air? Sebab dia kecil kot. Okay, macam Zara kecil yang berterbangan ke udara macam tu lah. Okay, so yang ni best. Okay, dia datang sekali. Okay, dalam keadaan macam ni. Ni casing dia. Okay, yang ni Almas punya. Yang dia bagi adalah aksesori. Dia ada bagi banyak tau, free gift. Okay, antaranya adalah yang ni. Tak tahulah apa nama dia. Lepas tu dia bagi pouch ni untuk simpan mikrofon tu. Okay, lepas tu aksesori dia sangat-sangat menarik. Biasanya kalau kita beli mic kan, kita kena beli bulu-bulu tu asing and so on. Tak, datang sekali dengan bulu-bulu ni. Okay, mic tu dia memang ada dua. Okay, so kita boleh buat konten berpasangan ke and so on. Okay, dia ada bagi dua bulu untuk dua mic macam tu. Lepas tu dia ada bagi charger Type C. Lepas tu dia bagi yang ni untuk gantung kat leher kot. Macam tu. Yang ni jenis magnet tau. Alright, so semuanya simpan dalam pouch bag ni. So sekarang kita nak tengok mic tu macam mana rupa dia. Sangat-sangatlah comel, kecil. Okay, ini casing dia. Okay, casing ni adalah dia bukan saja casing. Ini adalah tempat charging mikrofon. Okay, cara buka dia, bismillahirrahmanirrahim. Dia ada banyak warna tau. Warna putih, warna hitam, warna pink, warna biru. Tapi warna pink tu memang cepat sold out lah. Tak boleh nak cerita. Okay, ada warna biru untuk iOS. Dia ada warna biru dengan putih hitam. Almas pilih hitam lah. Senang, warna selamat. And warna elegan. Cara buka dia macam ni. Nampak tak? Okay, dia ada transmitter dia. Okay, ada dua mic kat sini. Okay, ini transmitter dia. So kita nak test mikrofon ni macam mana pergi dia. Okay, first Almas akan masukkan transmitter ni dekat handphone. So nanti korang akan dengar lah. Okay, macam sekarang ni kan, korang dengar bunyi enjin. And Almas buka lagu contohnya kan. Okay, ini adalah background sound untuk video konten kali ini. Okay, Almas akan masukkan transmitter ni. Kita pergi tengok macam mana kalau kita dah buat, kita dah on noise reduction and so on. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Testing 1, 2, 3. Okay, yang ni
kalau button light warna biru ni maksudnya dia dah on. Dia dah on. Warna hijau ni maksudnya dia dah on noise reduction. Okay, this one. Kalau kita nak off noise reduction, klik 2 kali. Okay, klik sekali untuk offkan noise reduction. Klik sekali untuk on. Sampai ada lampu hijau tu maksudnya dia dah on lah. Okay, lepas tu kalau klik 2 kali, kita akan onkan echo mode. Okay, echo mode ni maksudnya yang jenis karaoke macam tu kot, lebih kurang lah. Dia macam bergema-gema macam tu kan. Okay, ni echo mode. Kalau klik 3 kali maksudnya kita nak mute kan mikrofon kita. Okay, bila sampai je, sekejap, Almas offkan echo. Okay, bila ada warna merah tadi maksudnya kita mute. Okay, klik 3 kali balik untuk unmute kan mikrofon kita. Okay, sekarang ni korang dengar tak bunyi background sound Omah Hana tu? Almas rasa dengar, still dengar, cuma tak orang kata tak berapa kuat seperti yang sekarang. Okay, Almas nak try letak bulu dia satu. Almas nak tengok okey tak, mengganggu tak. Okay, Almas dah letak dah bulu ni. Okay, hopefully tak mengganggu lah sebab Almas tak dengar. Okay, so mikrofon ni, okay, specialnya dia size kecil sangat-sangat. Okay, sangat-sangatlah kecil korang. Okay, mak kau. Okay, lepas dia bukan jenis clip ke apa, dia magnet. Magnet dia sangat kuat tau. So memang takkan risau tercabut lah. Sangat-sangat kuat. Gitu. So boleh letak dekat tudung macam tu. Boleh letak kat tudung, kat sini ke, dekat kalau pakai topi dekat hoodie ke, kat topi ke apa ke, boleh sahaja. Alright, kalau nak dekat sini boleh. Asalnya kan dekat sini pun boleh tau. Letak kat sini. Boleh. Kat mana-mana je lah sebab dia magnet. Almas letak kat sini. Mesti dengar kan? Gitu. Okay, dia jenis magnet. Harga dia pun tak adalah mahal sangat. Kiranya mampu milik. Harga dia still mampu milik. And Almas akan suka mic terbaru Almas ni. Okay, ni adalah mic ketiga Almas. Okay, kita off je. Okay, ni adalah mic ketiga Almas. Mic pertama Almas Amgras juga. Memang best gila. Okay, Almas guna untuk buat live TikTok. Almas jual baju dulu kat TikTok. Okay, buat live. Sangat-sangat best. Cuma bila setahun Almas stop live and so on, dia terperuk dalam casing tu. Bila Almas nak guna balik, klip dia patah. Dia jenis klip. Okay, klip. Kita klip lah dekat baju ke, kat tudung ke apa kan. Dia patah. Dia macam reput tau dia punya klip tu. So sangat sedih. Tapi still boleh guna actually. Dia boleh guna. Okay, just pegang macam ni je lah. Mic kedua Almas brand apa tak ingat. TNW tak silap. Okay, dia jenis bulat, magnet. Tapi Almas tak tahu dia hilang ke mana. Okay, Almas tak tahu anak Almas main ke apa, Almas tak tahu dia hilang ke mana. So ini adalah mic ketiga Almas. Okay, kita spend sedikit untuk beli mic untuk buat konten macam ni. Sebab anak Almas memang menekan-nekan, suka paksa Almas buat konten, buat video untuk kenang-kenangan. Okay, so ini adalah mikrofon ketiga Almas. Segala aksesori Almas dah tunjukkan dalam video tadi kan. So sangat-sangat lah kata cute. Kalau ada warna pink, Almas ambil dah warna pink. Tapi sebab warna pink dah habis, sold out, so kita ambil je lah warna hitam. Warna putih cepat kotor. So kita tak nak lah. So itu je mikrofon Amgras. Amgras memang orang kata oh my god, Amgras adalah salah satu kata gadget ataupun aksesori untuk vlogger terbaik. Okay, so kalau korang nak, korang boleh grab. Ada dekat rumah Oren, ada dekat rumah TikTok, macam tu. Okay, see you in the next content. Kalau ada Almas ni mesti dia akan cakap macam tu. Okay, jumpa di next content. Bye. Assalamualaikum.